tentang soalan tentang secara politik beliau yang disabitkan, yang dituduh, yang kononnya ditohmah, yang ditohmah melakukan rasuah, menerima rasuah dan meminta suapan. Jadi selepas saja beberapa hari saya pula didakwa. Ini kemungkinan ada unsur-unsur pengaruh politik yang cuba untuk mencemarkan imej saya sebagai ahli parlimen Perikatan Nasional. Prinsip keterusan, prinsip lawan rasuah, janji-janji yang manis, semua dia langgar, semua dia tak. Dan saya bersedia untuk menjawab segala tuduhan dakwaan yang akan dibuat pada hari Isnin ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera. So okey, ini berita panas ni Inilah. Itu projek Lembu Kedah. Ahli Parlimen Perikatan Nasional akan diseret ke Mahkamah Isnin ini. Ahli Parlimen Padang Serai Azman Nasruddin akan didakwa di mahkamah pada hari Isnin nanti Dan dikatakan, saya nak kongsikan dalam satu video, dia kata kononnya benda ini didakwa susulan kenyataan yang dalam Dewan Rakyat yang mempersoalkan mengenai rasuah yang melibatkan Samsul Iskandar. Dan kononnya ini adalah pendakwaan terpilih. Ada berapa kes ni sudah dibuka bulan Februari. Mac itu lagi dah soal siasat, berapa orang dah ditahan, ditangkap di soal siasat. Tapi itulah, dia melibatkan, nampak ni ini bila? Februari 25. SPM Kedah tahan ahli perdagangan minta rasuah 400,000. Dia perdagangan, dia waktu dia tak terlibat. Tapi projek ni melibatkan projek Kedah Agro. Kita tahu Kedah Agro. Aku nak kongsi video lama rintah tu. Itulah 400 ringgit kena sakau. Patutlah Kedah Agro lingkup gaji tak bayar. Siapa lintah ini daripada Zuraini Rogani yang selalu hantam untuk kakao geng-geng lebar ni Kedah Agro, Sanusi kata dia tak mau belah lintah. Ini cerita dulu Okey, kita kongsikan video ini video kononnya dia tak bersalah. Kononnya ini adalah sebahagian daripada pendakwaan terpilih oleh kerajaan kerana kelantangannya memperkatakan tentang rasuah baru-baru ni yang melibatkan Samsul dalam Dewan Rakyat. Betul ke? Kau dengar betul-betul, Mat. Satu lagi, semalam kita kongsikan video mengenai sebuah banglo yang sedang dalam pembinaan. So, saya tanya siapa yang ada info dekat mana video ini, dekat Padang Serai ke, dekat Alostang ke, ataupun kat Sik. Video rumah siapa tu? Kalau kita tengok, dekat sejuta mungkin Okey, kita dengar penjelasannya. Ini selepas berita beliau akan didakwa di mahkamah hari Isnin ini. Di petang Jumaat pada hari ini, saya ingin membuat sedikit ulasan dan komen tentang apa yang sedang berlaku di media-media sosial pada hari ini. Jadi saya nak menyatakan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Okey, semalam saya telah ditahan oleh SPRM atas tuduhan dikatakan di bawah Seksyen 16A-A untuk dituduh atas tuduhan meminta dan menerima suapan. Jadi untuk makluman semualah, pada bulan 3 yang lalu, pada 25 hari bulan 3, saya telah pun diminta hadir ke SPRM Kedah untuk memberikan keterangan atas satu projek feedlot di Kedah yang di bawah Kedah Agro. Saya diminta hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk membantu siasatan. Tetapi semalam, pagi semalam, saya dihubungi oleh pegawai penyiasat SPRM Kedah dan minta berjumpa dengan pegawai-pegawai beliau, dan saya telah berjumpa dengan pegawai-pegawai beliau di RNR Sungai Buloh arah utara.
saya terus diminta oleh pegawai-pegawai SPRM tu untuk ke pejabat SPRM Kuala Lumpur. Saya tanya apakah masalah yang sedang berlaku pada ketika itu. Saya cuma dimaklumkan oleh pegawai-pegawai SPRM tu, mereka menerima arahan untuk membawa YB Datuk ke SPRM Kuala Lumpur sebab hari itu Datuk diminta hadir sebagai membantu siasatan. Dan kali ini kami akan tukar kepada tuduhan untuk didakwa terhadap saya. Dalam masa sekejap saja saya terus daripada sebagai saksi untuk siasatan dan terus didakwa. Jadi saya melihat ini kemungkinan ada unsur-unsur pengaruh politik yang cuba untuk mencemarkan imej saya sebagai ahli parlimen Perikatan Nasional. Dan saya bersedia untuk menjawab segala tuduhan dakwaan yang akan dibuat pada hari Isnin ini. Di dalam media sosial dimainkan seolah-olah hanya saya seorang saja yang akan dituduh. Tak ada siapa main, Mat. Tak ada. Orang tahu semua. Okey, orang baca berita. Saya dimaklumkan oleh pegawai SPRM semalam bahawa akan ada 2 orang lagi yang akan turut dituduh dengan seksyen yang sama di Mahkamah Seksyen Shah Alam pada 8.30 pagi di Shah Alam pada hari Isnin ini. Jadi itulah yang saya nak beritahu kepada warga sekalian bahawa saya daripada seorang saksi yang memberikan keterangan untuk membantu siasatan terus diberikan pertuduhan untuk didakwa. Ya, mungkin sewaktu soal siasat ada apa-apa yang berlaku, apa-apa yang hang lakukan boleh dikatakan menerima ataupun terlibat dalam rasuah. Kita tak rasa SPRM sebodoh itu, pihak peguam pihak perundangan mereka. Saya rasa mereka ada asas yang kukuh untuk mendakwa dia. Betul tak? Tak boleh main-main, akan berlaku pembicaraan, akan didedahkan segala macam bukti transaksi berbagai. Jangan main silap-silap. Ahli perniagaan itu bakal dijadikan saksi pendakwa. Saya tak tahu, dia yang akan didakwa. Okey, kita tunggu Isnin ni. Jadi saya melihat ini ada unsur-unsur pengaruh politik untuk mencemarkan imej ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional, khususnya saya lah. Sudahlah. Sebab kemungkinan lah baru-baru ini saya membuat ulasan komen di media TikTok tentang jawapan PM terhadap jawapan soalan yang diberikan oleh Masjid Tanah tentang soalan tentang sektor politik beliau yang disabitkan, yang dituduh, yang kononnya ditohmah, yang ditohmah melakukan rasuah, menerima rasuah dan meminta suapan. Jadi selepas saja beberapa hari saya pula didakwa. Jadi saya melihat ini seolah-olah seperti pendakwaan terpilih lah. Yang mana-mana yang dilihat vokal melawan isu rasuah akan dikenakan tindakan dan akan didakwa. Jadi saya ingat itu saja yang untuk saya komen pada pagi ini. InsyaAllah hari Isnin pagi 8.30 pagi di Mahkamah Seksyen Shah Alam saya akan hadir untuk mendengar tuduhan terhadap saya. Dan kita akan lawan di mahkamah, insya-Allah. Lawan. Itu saja. Terima kasih. Imej. Bila masa apa ada imej? Betul lah para bandar. Itulah. Dalam untuk mengatakan mereka ni bersih, rupanya rasuah. Apa kena ingat, apa kenal siapa dia ni? Dia adalah bekas adun PKR. Jangan main langkah Sheraton dulu. So, bukan takat je kerajaan PA 20 bulan tumbang. Kerajaan negeri Kedah juga sumbang. Nampak? 2 adun PKR umum keluar parti. Dia, kita tahu lah, Asman Nasruddin, dia adun lunas. Dan seorang lagi yang adun sidam, Robert Ling Q Fik. So, kerana mereka ni yang keluar parti menyokong PAH waktu tu lah. Sehingga kerajaan negeri Kedah waktu tu Mukhlis Mahathir tumbang. Dan naiklah Sanusi menjadi menteri besar. Maknanya ingat sejarah dia. Orang PKR ni, 2 ekor ni. Aku jangan main Betul, itulah karma kadang-kadang.
Apa kena ingat? Apa yang tak tahu? Ramai yang lupa ni. Email kepala otak dia betul lah. Ya dah. Dalam mereka duk hantam kawan-kawan saya apa PKR lah, PH lah, Dani lah, rasuah. Sudahlah. Okey. Saya rasa ada banyak lagi kes. In fact, kes Sanusi pun ni kes kecurian RE, KFA tu pun masih lagi belum tahu kan cerita. Even Razi Jidin, Jekaf tu pun banyak. Kita tak tahu penghujungnya. Tapi itulah. PAS menggunakan agama untuk kepentingan politik Islam dan Melayu. Hang guna agama, hang jemputlah Habib tu lah, Habib ni lah. Dalam masa yang sama, hang rekam Coldplay. Siapa Coldplay tu? Artis luar. Artis yang menjadikan LGBT sebagai perjuangan mereka. Ketika nak jadi Perdana Menteri, saya akan pastikan